Kerja God setiap hari tapi duit masih tak cukup? Mungkin sebab you belum jumpa jalan yang betul. Hari ini, Jason nak kongsikan 6 jalan menuju kebebasan kewangan. Kau pilih mana satu yang sesuai. Sebelum tu, save dan share video ini. Jalan pertama, pelaburan saham. Ramai fikir saham ni untuk orang kaya je kan? Sebenarnya dengan 100 pun boleh mula. Yang penting, faham strategi, tahu risiko dan belajar analisis. Kuncinya sabar dan konsisten. Jalan kedua, saham pasaran US. Kenapa ramai explore market US? Sebab banyak syarikat gegasi kat sana. Contoh Apple, Google, Tesla. Pelanggan dari seluruh dunia. Bisnes lagi stabil, lagi banyak peluang. Jalan ketiga, simpan dan labur jangka panjang. Kumpul duit bukan simpan bawah bandal. Kau kena tahu letak kat mana supaya duit itu boleh beranak. Campur simpanan, saham, REIT dan aset tetap. Jalan keempat, pendapatan pasif. Nak bebas kewangan, kena ada duit masuk walaupun tak kerja. Macam mana nak buat? Buat sistem, jual ibu TikTok, sewa rumah, join business direct sale, saham dividen. Jalan kelima, mindset orang kaya. Orang kaya bukan sebab nasib, tapi sebab cara dia fikir. Dia sanggup tunggu, tak berhenti belanja, sanggup ambil risiko. Jalan keenam, semangat keusahawan. Bukan semua orang kena buka syarikat, tapi semua orang boleh jadi usahawan dalam cara masing-masing. Yang penting, selesaikan masalah orang, bantu orang, sumbang nilai, duit akan datang sendiri. Lepas ni, kalau anda masih lost, sedang cari solusi untuk capai kebebasan kewangan, komen formula dan klik link di bio saya atau butang offer. Saya akan kongsikan blueprint details untuk anda.